sendiri kita tak ambil sebab kita nak bayarkan gaji-gaji staff kita. Kak Azhar kalau nak cerita, kalau meniaga masa tu Kak Azhar beberapa bulan Kak Azhar tak ambil gaji Kak Azhar tau. Gaji sendiri kita tak ambil sebab kita nak bayarkan gaji-gaji staff kita. Rezeki tu tak pernah salah kan. Jadi Kak Azhar dapat offer, review, produk. Duit itulah yang Kak Azhar sada Kak Azhar, diri Kak Azhar. Tapi Kak Azhar akan make sure gaji-gaji staff Kak Azhar semua akan dapat. Semua dah dah ada. Sebab mereka juga ada tanggungjawab masing-masing, komitmen diorang. Diorang ada parents tau untuk disara kan. Jadi apa-apa pun Kak Azhar utamakan kebajikan staff lah. Baru diri kita sendiri. Sebab kita dah biasa susah. Dari kita tahu macam mana susahnya, diorang pun datang kerja dengan ikhlas, dengan jujur. So happy lah. Dapat tengok orang happy.